Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, dan sekali lagi selamat datang ke Tech Tamu Record, di mana inilah platform yang kita bersembang-sembang santai, berbincang mengenai teknologi, mengenai AI, mengenai polisi, apa-apa saja pembangunan teknologi yang ada di Malaysia. Dan dengan saya ada Mazin macam biasa. Hai, apa khabar? Saya kalau pergi mana-mana event Tech Tamu, confirm insyaAllah saya ada lah ke. Confirm orang kenal sebenarnya. Kalau Tech Tamu mesti okay, who's your host? Inilah dia, Encik Mazin kita. Dan hari ni kita ada tetamu terhormat kita. Kita ada mention dalam episod sebelumnya. Inilah dia, Coach Khairul daripada Geek Venture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. terima kasih kerana sudi untuk jemput episod yang kedua Sebenarnya. So dalam bahasa lain, anda adalah tetamu kita yang pertama. Oh, Sebenarnya. so benchmarking tak ada Benchmarking tak Benchmarking ada. tak ada. You start the level. Okay. Syam lah kira benchmarking dia. So Syam boleh lah. Anything Apa better tak ada? than Syam, okay. Okay. Kalau contoh macam Syam. episod pertama tu, Syam mungkin cakap dalam 50 patah perkataan. Kalau CK cakap 100 patah perkataan, dah kalah. Dah benar? Dah menang. Okay, boleh. CK, so Coach Khairul, CK Khairul lah dia punya short form Coach dia. Khairul lah. CK tu macam okay lah, Coach Khairul lah. Coach Khairul lah. So Coach Khairul, ceritalah sikit macam mana Coach Khairul sebenarnya involved dalam atau bermulanya dalam bidang teknologi ni. Panjang ceritanya. Okay, tapi kalau nak dipendekkan sebenarnya, I think kisah bermula pada tahun 2016. I think my first venture into the digital world. Before this, belajar di UiTM as a diploma computer science, but unfortunately gagal untuk menghabiskan pelajaran because of at that time sibuk berniaga. Kan orang lain belajar, kita ada buka, masa tu ada buka kedai komputer. Dah buat duit. Dah buat duit. Seronok buat duit. Okay, and then habis business pun tak berapa bagus. Lepas tu kahwin, and then bermulalah orang kata lepas kahwin tu hidup macam mana nak survive and so on lah. Yep. And dipendekkan cerita, 2016 masa tu struggle cari pendapatan. I think do a lot of things, buat tuition, jual kuih raya and so on. Sampailah ternampak satu iklan I think di Facebook, I think at that time, program e-rezeki. E-rezeki by MDEC. Okay, so MDEC dia ada program e-rezeki, tapi yang saya join tu e-rezeki Global High Income. So it's a project pioneer ataupun project yang testing daripada pihak MDEC. Kalau sebelum tu mungkin lebih dikenali e-usahawan. So e-usahawan lebih kepada melatih orang awam rakyat Malaysia to become digital entrepreneur. So e-rezeki pula to become digital worker. So pergi interview masa tu, I think dekat Wisma Darul Iman di Terengganu. I think at that time dalam 500 orang. Ramai lah. Dan dikatakan masa di Terengganu punya port interview tu, dia nak ambil bukan 5 orang je. So I have zero expectation sebenarnya. So daripada Kuantan pergi all the way No, masa tu memang dah duduk Terengganu. Oh, memang duduk I'm Terengganu. from Terengganu, asal Terengganu. KT. Kuantan baru je berpindah. Memang membesar di Terengganu. Okay. So at that time join the interview. And then masa interview tu banyak lah ditanya soalan about tahu tak pasal freelancer, and tahu tak pasal tentang digital marketing and so on. Jujur masa tu the only freelancer that I know is saya ada kawan yang buat fotografer, dan saya ada kawan yang buat model. So itu je. Itu yang biasa. So tapi tengoklah dekat social media, dekat YouTube and so on. Masa tu dah famous kot orang buat digital nomad. Dekat Ubud Bali and so on, macam mungkin ini kot yang orang cerita pasal klik-klik dapat duit depan laptop dekat pantai sebenarnya. So dipendekkan cerita, shortlisted, diterima masuk masa tu bootcamp e-rezeki Global High Income di Johor selama 3 bulan. Wow. Okay, memang 3 bulan tu dia tak ajar skill, dia ajar kita how to use your skill to generate income. And yang menarik masa tu, income tu bukan kita ambil job-job Malaysia, kita ambil job-job daripada market-market luar. Sebab at that time kita didedahkan, dieksposkan dengan platform macam freelancer.com, upwork.com dan sebagainya lah, Fiverr and so on lah. So the first month I think zero income, tak ada apa. Jujurnya join pun masa tu memang sebab allowance dia. Sebab dia bagi allowance, join program tu dapat allowance 1,200 I think at that time. Tapi yang penting ada komitmen jugalah kan. Ada lah. So join dapat allowance, tapi bulan kedua start catch up, start bidding project and so on. I think 3 bulan tu total lebih kurang dalam 3,000 USD. Wow. And ingat lagi satu masa tu dalam akaun Upwork ke akaun freelancer.com, kita boleh tengok kan, I think freelancer.com, kita boleh tengok income tu masuk mengikut currency yang berbeza-beza. So ada at certain time tu saya ada income saya USD, SGD,
INR, New Zealand, NZD, ada senarai, ada sikit-sikit. Okay. Maksudnya sempat merasai pengalaman walaupun masa tu duduk di Johor, tapi earn income in different kind of currency. So masa tu macam wah, this is digital yang orang kata lah. Okay. Bukan tiba-tiba feeling macam money changer lah. Bukan. Ini yang bukan forex soal lah. No. This is memang kita ambil job. Memang rezeki lah. Memang rezeki ambil job. Dan masa tu macam baru terbuka minda sebab saya orang Terengganu, orang kampung yang kita tak ada exposure macam ni. Kan? Kita tak nampak sebagainya. So that is kita punya titik permulaan lah. And then after that dah jadi one of the top income earner. So I'm there offer as a trainer. And then itu pun I think my turning point lah juga menjadi seorang trainer. So kalau ikutkan tahun ni anniversary yang ke-10 as a trainer. Wow. 10 tahun. 10 tahun dah. 10 tahun jadi trainer, memang dah trainer dah. Oh wow. Okay. Wow. Tu mungkin tu permulaan lah. Tapi okay, back to tadi kan cerita pasal okay, you imagine seorang gig worker atau nomad, digital nomad tu macam di Ubud Bali semua tu kan. Sebenarnya apa? Itu bukan reality kan? I'm not sure lah sebab ialah kadang-kadang benda ni kita ada sugar coating yang soal. Kita imagine benda tu tapi sebenarnya it's not that easy lah kan. Sebab I think cerita pasal freelance ni after MDEC buat program tu and then ramai lah orang tengok all the success story ada papang dekat social media. Banyak. Macam saya punya pun I think MDEC pernah post dekat social media MDEC and then ramai orang PM tepi macam mana nak bermula and exactly. It's not that easy. Itu bukan satu benda yang mudah sebab you kena ada skill dulu. You kena ada dua benda lah. I think skill and how to sell your skill. Okay. But most of the people they have a good skill. Tapi dia tak pandai nak jual skill dia. That's why at the end dia hanyalah seorang workers. Sebab workers ni kerja dia adalah menerima kerja daripada majikan dia. So ramai je yang kata saya pun boleh jadi macam freelancer macam ni sebab saya pandai buat design, saya pandai programming and so on. Cuba try. Cuba keluar daripada company yang kerja sekarang and then cuba jual skill you. Ada tak orang nak ambil you job project and so on. So it's a two different thing lah. So I agree with you. Dia macam yang ditunjukkan di social media, di YouTube tu adalah benda yang dah cantik, yang dibungkus cantik. Sebenarnya apa yang dia melalui Betul, dia sebenarnya digital nomad dia dijadikan seksi tu. Bila kau you dapat buat kerja dekat tepi pantai, minum air kelapa apa semua. Air kelapa mahal bubuk tu. Oh, sangat mahal sebenarnya. Lepas tu ada orang lalu bawa udang bakar tiba-tiba apa semua. That's the sexy part of yang orang nak tunjukkan about digital nomad. Tapi saya ingat sebenarnya Coach Khairul yang pasal e-rezeki MDEC punya initiative since I rasa 2015, 2016 macam tu kiranya. And memang banyak success story yang ada. Dia membantu golongan-golongan peniaga B40 ke apa untuk menjana pendapatan. Saya ingat ada success story ni, this one akak atau makcik time tu memang muda lagi lah kiranya, yang dia buat kek and then berjaya menjana pendapatan ke beratus ribu lah kiranya. Itu usahawan tu. Usahawan. So MDEC contoh itulah kita bukannya nak menggahkan apa, tapi di Malaysia ni kita ada government agencies yang memberi support system seperti MDEC. Saya sampai sekarang saya think kat mana saya berada sekarang, one of that selain ada doa ibu bapa, wife and so on, I think MDEC lah play a very big role in term of developing me apa yang saya ada sekarang ni. Sebab daripada MDEC tu sendiri saya belajar tentang dunia digital itself. Saya belajar on how to become a trainer macam sekarang. Dan juga I have opportunity to have my own startup masa tu, Get Runner pun hasil daripada exposure MDEC. Sebab masa jadi trainer dengan MDEC tu, kita as a trainer e-rezeki, kita berkongsi platform-platform digital partner-partner MDEC. Masa tu ada banyak lah, Move, Grab, Foodpanda soal lah. So bila kita cerita platform-platform orang ni, masa tu kita buka satu portal e-rezeki tu kan, macam terdetik lah di hati, macam kan best kalau ada platform sendiri. So macam apa perasaan ada jadi seorang founder at that time I think tahun 2017 2018 masa tu. Dan kebetulan masa tu tengah busy research about how to gig economy ni boleh sustain and so on. Kebetulan I think 2017 kot, ada seorang student ni dekat Uniza, dia PM dekat Facebook. Dia PM dekat Facebook, dia kata dia mencari co-founder untuk dia punya startup. Dia buat startup run errand
Okay, which is delivery lah, last mile services and so on lah. Masa tu dia baru buat dekat Uniza, dan dia baru, I think baru menang grant daripada Khazanah and so on lah. So tanya dia, kenapa PM saya kenapa tak approach orang lain? Sebab dia kata, bang, abang seorang je dekat Terengganu yang cakap pasal gig ekonomi. Tahun 2017, 2016 tu kan. Abang saya seorang je? Abang sebab masa tu seorang je? I'm the one, sebab saya kebetulan memang kerja dengan MDEC pun. Memang dengan MDEC, trainer MDEC. Kita cerita pasal gig ekonomi lah. Dia kata bila dia cari kat social media soal kan, dia nak cari, sebab kandidat ni dia nak cari orang yang tahu gig ekonomi lah. Sebab bisnes tu pun dalam gig ekonomi. Dia kata tak ada orang. Dia kata abang seorang je yang cerita, duk posting. Maksudnya memang I think I kerap jugalah share. No, and also Coach Khairul, if I'm not mistaken, sebenarnya tak ada background dalam komputer kan? Okay, macam tadi cakap, study in diploma in computer science, but tak habis. Tak habis. Maknanya tak full fill habis lah. Okay, so in term of background IT pun, I think mostly I self learn pun. Kan, contoh macam masa zaman e-rezeki tu, mula-mula deciding to become a graphic designer, tapi bila rasa macam skill tak power, tukar pada social media. Dan sebenarnya tukar social media tu ada satu turning point yang menarik. Semasa dalam program e-rezeki tu, sebenarnya benda ni tak pernah cerita kat lain kot. Okay, masa dalam program e-rezeki tu, ni premier Eksklusif. Masa program e-rezeki tu, I think towards the end of first month, masa tu memang struggle, tak dapat apa-apa job, income and so on daripada program tu kan. Pergilah program percuma Najib Asadok. Okay. Masa Najib Asadok baru je buat program dia. Apa dia punya tagline? Itu awal-awal lu. Momentum internet. Momentum internet. Macam ni. Dia lain sikit. Dia lain sikit. Itu yang lepas ada dah kan. So masa tu dia buat program di Johor, sebab masa tu program rezeki tu di Johor. So weekend tu kawan ajak. Kebetulan memang dia buat ada tiket percuma kan. Join lah. Macam apa benda yang dia buat ni kan. Bila join, masa tu lah first terexpose dengan dunia social media. Social media manager, ads and so on tu, macam okay, menarik juga ni. Tengok apa dia buat sebenarnya. Ni benda ni boleh belajar ni. So terus switch daripada graphic designer tadi kepada social media. Okay. Social media. And ingat lagi pasal first job social media dapat, masa tu manage Instagram seorang artis yang baru nak up dekat US. Wow. Masa tu US. Dia baru masih baru nak up ke atau dah up? Artis BBNU lah. Dia nak kita teka. Tapi tak ingat dia masih lagi ada dalam industri ke tidak. Tapi masa tu IG dia pun baru, I think somewhere around 30,000, 40,000. So dia mencari social media manager. Nice. So kita bid lah saja, try kan. I think that time $500 per month. Not bad. Okay lah kan. So consider as $500 kat US tu, which is sikit lah. Tapi bagi kat kita, I think that time is time 4 something like that. RM2,000 dan bukanlah 9 to 5 punya kerja pun. Exactly. So tu antara I think turning point jugalah. Lepas tu banyak buat social media manager jugalah untuk klien and so on. So nak kata ada background dalam IT tu mostly is belajar sendiri. Self-taught. Self-taught. Sebenarnya boleh. How about Gig Venture sebenarnya? Macam mana bermulanya rasanya Gig Venture ni? Masa zaman dengan MDEC tu, masa tu juga buat Get Runner, which is the delivery tu. And then startup tu. And then I think Get Runner kita punya downhill second PKP. Sebab masa first PKP kita striving, kita grow gila-gila. And sebab masa tu dekat East Coast tak ada Foodpanda, tak ada Grab and so on. We are the only yang tu. Adalah beberapa juga lah partner kan. Awal-awal. Adalah yang viral itu Oda makan. Itu geng kita orang tu. Satu batch kita orang. Oda itu yang viral, yang kata CEO jadi runner kan. Itu satu batch dengan kita orang. So kita growing at that time, tapi second PKP tu kita dah start struggle sikit. I think one of the thing is funding lah. Sebab kita nak fight dengan orang lain, company lain. Masa tu AirAsia pun jadi delivery. Company travel agency yang buat umrah semua jadi delivery. Kita nak bersaing dengan dia orang. So at that time kita decide untuk quit lah, which is kita jual Get Runner. Sebab pada masa tu, kalau PKP pertama orang masuk sebab sekejap je kot. Bila PKP 2 datang, baru orang terfikir ini dah jangka panjang ni. Ini cerita lain ni. AirAsia Move time tu. AirAsia Move time tu lah kan kiranya. Yalah, gambar Tony Fernandez naik motor tu. Exactly. Viral kan. That was an image lah kiranya. Kita macam kita ni baru nak grow ni, funding pun tak banyak. Kalau dah orang lain, sebab tu kita compete in term of pricing lah. Orang lain banyak boleh subsidize harga yang so on. Kita save sustain lah, tak ada investment. Mahal sikit kan.
So bila tutup je Get Runner, so masa tu memang still dengan MDEC lagi buat training and so on. I think itu kira preparation before habis MDEC. I think habis MDEC around 2021. Get Venture ditubuhkan pada tahun 2020, March 2020. I think before PKP kita buat. Tough times. Before PKP. Sebab masa tu kira macam apa nak buat selepas live after MDEC at that time. Yeah. Sebab itu dah 2016 sampai 2020, I think dah dekat 5 tahun dengan MDEC. Macam nak try something new lah, nak fikir macam tadi lah, nak buat sendiri. Selama ni main projek, MDEC yang jadi projek and so on kan. Nak try lah buat sendiri. Itulah set up Get Venture. I think first move masa set up tu, kita grow a lot. Kita sewa satu banglo dekat Terengganu. I think 2 tingkat, ada 6 ke 7 bilik. Kita buat co-working space, kita buat studio ni. Kita dah ada studio at that time 2020. Dah ada studio macam ni. Tapi pada masa tu kira macam first time lah. First time Terengganu. kita punya YouTube channel kita semua at that time. Banyak lah. Tapi bila hit je COVID tu, habis. Kita punya business dah. Sebab yalah orang tak datang kita punya co-working space and so on. So kita pivot kita punya Get Venture, kita fokus solely kepada training lah. Training. So kalau aku kan yang kita buat office di Kuantan tu setelah sekian lama berkubur. I see. The idea of training space, Training dah lama lah kiranya. dia dah pernah buat dan gagal. I think gambar tu pun ada lagi. Banglo 2 tingkat kita sewa dekat Terengganu. So kira macam comeback lah ni nak buat ni. Itu ke juga mulanya hari tu ada Coach Carol lah kira bagi tahu pasal apa East Coast Digital Valley itu ke mulanya juga? East Coast Digital Valley ni sebenarnya community dekat Pantai Timur kira. Bila kita dengan geng-geng East Coast ni, kita adalah geng-geng yang ada training space juga. Macam kita ada Geek Space, lepas tu ada Kijo dekat Kelantan sebenarnya. So the idea is kita nak biar movement tu bergerak seiringan. Dan sebenarnya kita inspired by apa yang berlaku di Kedah Digital Valley tu kan. So kita inspired by that. Macam why not kita buat juga kan. Sebab kenapa buat? Teringat dulu zaman mula-mula nak grow dalam dunia digital ni, I kena every week travel to KL to learn about that and so on. But that kind of knowledge tak ada, tak wujud. Sampai katalah gig ekonomi seorang yang sebut datang kan. So nak pastikan the next generation ni you tak payah struggle macam kita. And kita bring so that's why kita bring tetamu. Kita bring insyaAllah next week hari tu ilmu chat dah buat kat Kuantan. Next week kita buat dekat Terengganu dan juga dekat Kelantan. Ilmu chat ke? YTL. Okay, ikut follow. Next week kita buat I think. Bagi date. Jangan cakap next week je, bagi date. Tak ingat. Ada kat bawah. Kat bawah ada. Nanti kat bawah ada. Selasa Rabu next week. Kita buat satu di Terengganu, kita buat di TD 1303 which is a co-working space juga, and di Kelantan kita buat di Kijo Space. So itu kira consider as macam kita punya partners jugalah. So the idea of this East Coast Digital Valley ialah kita nak merancangkan event-event perkongsian teknologi. And macam di Lembah Kelang kan, I think almost every week we have something that every week, every other day. Every other day ada program, ada sebagainya, ada pengisian sebagainya. Kalau kat sana agak slow sikit lah. So that's why, sebab apa, bila venture into dulu gig ekonomi, sekarang on the training, and then right now AI. Sebenarnya ramai je orang Pantai Timur yang sebenarnya dia base kat KL, but sebenarnya dia orang Pantai Timur. Betul. Ramai je bila jumpa lah orang Terengganu lah, orang Kelantan. Cakap kenapa tak return back? Bukti dia bila masa cuti raya, kau tengoklah jam balik ke Pantai Timur macam mana. Aku datang raya rumah kau lah, tak ada lah, aku balik kampung, bukan orang sini punya. Itu contoh kan. Tapi itulah kita nak bring back them. And so ada market lah sebenarnya untuk DC. Ada sebenarnya. Tapi mungkin problem juga dari segi penggerak lah. Okay, mungkin tak cukup player. Tak cukup player yang ada. Macam kat sini kan ramai player yang buat movement and so on. Dan mungkin government pun baru nak kickstart, nak buat dia kind of. I think Kelantan ada satu yang kita boleh salute lah. Kelantan banyak buat inisiatif digital macam ni. I see. Dah start. Melalui siapa? Bawah Kementerian Belia. Saya tengok bawah Kementerian Belia, bawah Belia
YB beli sukan di Kelantan. Dah ada start dah. Okey, bukan daripada kerajaan negeri sendirilah. Di kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri buat? State sendiri. Wow. Di Kelantan dah start ada. Di Terengganu pun dah ada beberapa inisiatif juga. Tapi yalah, macam di Lembah Kelang pun government do the government thing. But Of course. kita pun kena do yalah apa yang kita capable lah kan. Sebab yang close to the ground, contoh macam yalah tech tamu lah, events, Geek Venture semua, kita close to the ground. Betul. Memang beza lah dengan program-program kerajaan buat kan. kiranya. Government Sebab lebih pada kita policy merasa. maker. Kita executor. Government yang craft everything, kita execute. Okay, macam tu lah. Tapi memang belah-belah Pantai Timur tu lah, kiranya Kelantan is really happy to hear lah sebenarnya Mazin, yang macam dekat belah adalah movement-movement macam ni untuk menyatukan ekosistem tu. Sebab at the end of the day, betul, saya ada datang dekat event, the first Geek Venture punya event space di Kuantan hari tu, and memang jumpa seorang dekat Kuantan tu, dia sebenarnya kerja dekat company besar, Mind Valley, multinational company. Mind Valley, okay? Mind Valley. And then ada yang cakap, oh Microsoft, lah. Lepas tu duduk mana Kuantan? Oh, sebenarnya. And then diorang hybrid. Maksudnya memang ada community ni dekat situ. Just tinggal nak ada satu platform mungkin, satu orang mungkin, government support mungkin, yang memang barulah okay. Now Pantai Timur sebenarnya lagi hebat daripada Silicon Valley. That's the idea kan kiranya, lebih kurang. What's holding Pantai Timur back? Apa yang mengekang sebenarnya? Challenges lah kot. Challenges lah. Itu I think because lagi. of all the talent dah go to Klang Valley kan. Sebab kalau kan dari segi data orang Terengganu ni, every year the best SPM. Every year the best betul. Tak tahu. And every year. One of my office colleague, budak Terengganu, budak bukan Kertih, budak Besut. 10 Every year. I think almost every year Terengganu champion in terms of SPM dan SPM. But what happened after that? Kita tak ada salahkan budak tu lah, sebab yalah the economy kat situ tak menyediakan peluang pekerjaan yang secukupnya. Contohlah macam saya sendiri, saya mungkin tak habis computer science, tapi my friend ada ramai yang belajar diploma in computer science, degree in computer science. Cuba namakan 10 company IT di Terengganu. Satu pun tak boleh. It's quite difficult kan. It's quite difficult. That's why dia terpaksa berhijrah. Dan kalau dia decide to stay in Terengganu, dia kena buat kerja lain lah. Yang selain daripada kerja hakiki yang patutnya dia belajar sebab kan. So that's the challenge lah. Kita tak ada nak salahkan government tengah do something juga, tapi mungkin kita pun kena ada do some initiative jugalah. That's why bila macam kami Geek Venture, selain daripada kami buat training and so on tu, kami sekarang ni tengah plan juga macam mana kita nak, sebab kita ada pengalaman develop our own startups. So kita nak bantu juga. I think because of zaman vibe ekonomi ni, everyone can be startup founder in one night lah Sebenarnya kan. Macam dulu saya ingat lagi masa kita buat apps Get Runner, kita spend 100,000 at that time untuk buat apps Get Runner. Hari tu kita try buat balik, within one night siap buat coding. Kata kita terlalu awal buat Get Runner dulu, waktu kita buat sekarang kan. Timing timing kan. But again, competition is too high lah. For that same business susah lah. Betul. That's why macam contoh macam tadi Get Runner kan, why kita exit at that time, sebab kita tengok dah last mile memang tak boleh survive in East Coast at that time. Even in Klang Valley pun, namakan satu company last mile yang profitable. Sebenarnya semua tak. Your Food Panda ke Grab ke, semua sebenarnya kalau you tengok dia punya P&L semua merah. Tak ada yang untung. So that's why bila ada contohlah macam kita pergi program-program kat universiti, Cik Khairul, saya nak buat startup last mile, boleh advice tak? Jangan buat. Itu advice. Jangan buat. I dah lalui pengalaman tu, tak payah buat, membazir duit je. Okay. Do another thing, do SaaS and so on lah. Do SaaS. That's actually really good advice lah. Bila dah masuk dalam orang kata training atau kemahiran and upskilling and all that, apa flagship kiranya Geek Venture buat sekarang? The flagship program sekarang ni, is it Vibe or is it Gen AI? Okay, dunia AI ni besar. Okay, so everyone ada dia punya piece of cake masing-masing. Kita tak mengejar semua benda sebab kita tahu kita a very small company. Even baru je daripada enterprise tukar ke Sdn Bhd this year. Wow. Baru je. After 5 years boleh beli kereta ni company. Yes, dah boleh beli after 5 years, sebab kita ikut sifu-sifu bisnes kata, nak buat Sdn Bhd tunggu 5 tahun dulu enterprise, baru tukar ke Sdn Bhd. So kita follow. Kan, sebab dah ada pengalaman dulu manage Sdn Bhd masa zaman Geek Venture, zaman Get Runner. Memang struggle lah, all the cost and so on. And so alhamdulillah kita dah tukar. So kita core kita adalah of course training provider. So we are the registered training provider for Ashari Corp.
And also kita ada juga dengan e-perolehan untuk lesen kewangan and so on lah. So kita ada signature program kita nama The Art of Prompting, ataupun singkatan dia TAOP. So The Art of Prompting tu sebenarnya saya dah buat dia sejak tahun 2023. Okay. Tapi kita buat at that time online. So we managed to do The Art of Prompting online ni dah tahun ni 2023, 2024, 2025, 2026, tahun keempat. And every year kita buat at least 50 kelas. Every year. Okay. Setakat ini Hampir seminggu sekali ya? Hampir seminggu sekali kita buat. Because of apa? I think sebab saya sebenarnya lucky kot. Saya venture into AI tu di saat orang tak buat lagi. I think saya antara orang yang tak awal kot bercerita tentang ChatGPT. So dah bertapak dululah. Orang kata Khairul, kau memang lah kau macam kau baca movement nak game kan. Sebab saya guna ChatGPT, I think ChatGPT release on November 2022. Betul. Saya guna a week after that. Kebetulan sebab masa tu memang saya buat training untuk usahawan, untuk makcik-makcik masa tu. I think ingat program penjana. Ya, okey. Program penjana sempurna ekonomi kan. So boleh buat program penjana ni, kita ajarlah makcik guna Canva and so on. So Canva dah cantik dah poster. Acik datang, Dik, acik tak pandai lah buat copywriting. Carilah platform. Apa benda platform yang boleh buat copywriting kan? Cari jumpa ChatGPT. Sedap betul ayat dia masa tu. Walaupun ada early stage macam menarik ni. That time bahasa Melayu pun okey. Masa tu okey dah. Maksudnya kita boleh tune dah. Kita boleh tune. Tapi dah okey dah pun at that time. Compare to Copilot, to masa tu kita ada Google Bard. Itulah kita buat lah. At that time. So bila explore je, ni bagus ni. Sebab tu explore lagi dan kenapa buat The Art of Prompting tu? Dua benda. Pertama, is a way for me to push myself to keep on exploring. Betul? Bagus lah. Sebab bila dah start venture into ChatGPT, dia jadi AI FOMO. Kan, dia macam nak jadi terpaling nombor satu, tahu pasal AI. Even sebenarnya benda tu boleh disahkan kalau 2024, 2025 saya adalah orang yang pertama yang akan post kat Facebook cerita pasal update AI. Okey. Tapi saya dah tapi sekarang ni saya dah dikalahkan oleh seorang lagi nama Coach Hazril. Okey. Dia lagi laju daripada saya. Dia punya rutin mungkin lepas subuh dia mungkin dah tengok Twitter and so on kan. Sebab dari pun sekarang ni saya a bit busy on training and so on, tak sempat. Tapi kita buat tu satu untuk push myself to get to know. Kedua ialah bila kita explore konten-konten belajar AI dekat YouTube ni, dia tak localize. Betul. Not everyone have the capacity untuk tengok YouTube, faham and so on. So boleh check tak adalah konten-konten AI untuk kita lah. Konten AI yang Malaysia tak ada. Even ada satu cerita menarik juga. Jumpa Mat Lutfi dekat satu event, I think event apa tak ingat apa. Event Aiman kot. Tahun 2024 tak silap. Okey. Cakap Mat, asal dalam kau punya ML Studio tak ada cerita pasal AI? Mat cakap apa? Hang buat lah. Dan itu dah bentang kapet lah. Dan buka pintu. Datang office di atas. Sana office dia mana? Bangunan ni kan office dia. Oh ya. ML Studio kat sini. Bangunan ni. So datang office dia, record dan cari dalam ML Studio ada video. Saya cerita I think saya antara orang tak awal yang cerita pasal AI dalam ML Studio at that time. So nak beritahu masa tu konten-konten AI dalam bahasa Melayu tak banyak. So that's why kita buat The Art of Prompting. Dan sebenarnya bila buat The Art of Prompting tu jadi satu rezeki baru pula. Bila orang datang kelas online kita, balik dia cerita kat office dia. Betul. Dia cerita kat bos dia, hari tu saya ada join kelas Coach Khairul lah, best lah. So masa tu belum jadi training provider lagi. Masa tu just kita buat saja lah. Coach, boleh tak buat untuk company kita? Ni menarik ni. Sebab untuk The Art of Prompting tu kita buat at that time murah je, RM27 je satu kepala. Which is tak untung sangat pun. Tapi rupanya that is the funnel. Bila kita buat yang RM27 tu, dia balik dah jumpa bos dia, dapatlah job yang lagi besar. Kat situ macam okey, ni punya cara yang sifu-sifu yang jual Helio guna teknik funneling and so on. Sebab pernah je baca buku .com secret and so on. Pernah baca macam tapi tak pernah hadam pun sebab benda tu kan a bit complicated kan. Betul. Bila dah buat ni macam inilah funneling. Itu funneling. Inilah funneling. So mostly right now kita cover on the fundamental of AI lah, in term of generative AI. Sebab kita nampak kat luar sana ramai dah cover on the core AI, on the ML, machine learning and so on, dah banyak dah. So kita nampak ada satu kelompongan kekosongan masa mula-mula kita buat lah. Sekarang dah ramai orang buat kot. Ialah tak ada orang yang deliver content AI yang sesuai untuk makcik-makcik, content AI yang sesuai untuk graduan, dan dia punya use case tu lebih sesuai dengan local taste tempatan. Okay. So sekarang ni pun masih lega, kita masih mengekalkan kita punya signature program The Art of Prompting.
Dan dalam kita punya modul kita ataupun kita punya konsep kita bagi 3C. Okay. Kita panggil C pertama ialah celik, C kedua cerdik, C ketiga cekap. Bila kita buat 3C ni, the art of prompting tu C yang pertama, celik. Objektif the art of prompting ialah kita nak suruh orang tahu tentang AI. Wow. Alright. Celik. Celik AI. Macam semalam kita buat 2 hari dengan Bernas dekat Alostar semalam. Okay. So dia orang semua dah pernah guna tapi tak guna secara sepenuhnya. So bila kita buat semalam, kita tunjukkan Gemini Canvas, kita tunjukkan macam mana buat video. Tu itu celik. So the next stage cerdik. Cerdik ni maksudnya dia dah tahu guna AI, kita nak buat workflow pula. So itu pun sekarang ni tengah buat dengan beberapa klien juga. Kita bantu dia buatkan workflow untuk AI dalam dia punya organisasi. It's not just dia tahu AI tu ada, dia boleh gunakan secara organisasi lah. Yep. So that is the celik lah. The cerdik. And the third one is cekap. Cekap ni kita punya special project. Kita kalau boleh cekap ni kita nak, I think the last time gig economy happen, kita ada banyak miss opportunity. Contoh how many gig economy company yang grow besar gila? Tak banyak kan? Tak banyak. So dia dah comfortable dengan situation dia. saya nampak kita dalam satu bubble yang sama macam gig economy dulu, the AI bubble ni. So macam kita nak sama-sama grow, buat Betul lah. tech AI and so on and so on sebenarnya. So saya sendiri pun tengah develop my own SaaS atau startup baru, tapi tak disclose lagi sebab zaman sekarang tak boleh. Coming soon. Zaman sekarang kalau kita disclose, orang boleh copy dia 24 jam je. Very easy. Sakau macam tu. Very easy. No, it's true. Yep. You just bagi ura-ura ke idea sikit je. Sebab zaman vibe coding ni senang sangat lah. So itulah objektif kita. Apalagi kalau dia student the art of prompting. Art of prompting. Sebenarnya student sebenarnya kan, kalau ramai yang kata coach, saya pernah pergi satu training coach ni coach. Dia punya modul sama je coach punya. Tengok-tengok, ni student saya ni. Slide pun sama. Dia cakap, coach tak nak buat protect ke pattern ke apa. Tak payahlah, aku pun buat pakai ChatGPT je pun. Tak payahlah sangatlah. Sebenarnya it's not about the module and so on, it's about the delivery. Exactly. So tak issue pun. Okay je. And the market is big enough lah, alhamdulillah. Dia growing. Dia growing sebab pasan masa tahun kita mula kita buat 2023 2024, it's satu benda yang jargon lah, yang macam yang rare betul lah. Dulu even sebut AI ialah merujuk pada Adobe Illustrator kan, tahun 2003 2004. Sekarang ni bila sebut AI, I think everyone knows lah, it's artificial intelligence. So the cake is big, besar, dan even government pun bila dah start implement the MyGov UC, so all the government servant dia ada pakai Gemini and so on. Kat situ banyak ruang sebenarnya. Ni kalau nak cerita pasal orang-orang yang nak buat training AI kan, buatlah. Sebab dia orang dapat access the Gemini, the Notebook LM, but unfortunately dia tak dapat proper training. So at the end dia underutilized. At the end, even most of the time saya pergi training, saya buat training dengan dia orang, I think only 10% saja yang dah pernah buka. I see. Another 90% tu tengok dekat history chat dia tu bersih suci. No, but again benda macam ni it's quite standard in anything. Contoh smartphone kita lah. Sebenarnya smartphone kita function dia melambat lagi banyak, jauh lebih banyak daripada apa yang kita guna. Tapi kebanyakan orang call, message, tengok video dah. Tapi beli telefon yang mahal, Samsung Galaxy dahsyat semua, S22 and so on kan. Tapi mungkin sebab duit kan. Sebab contoh macam tadi lah, buat training kita pakai Gemini, Notebook LM. Bila buka phone, lah ada lah telefon Acik Gemini dah install lah. Memang Acik Android pre-install Gemini sekarang. And Google Keep and so on tu dah pre-install dah pun. Tapi ni first time buka. Memang pakai untuk WhatsApp dengan call je lah sama ni. So that's the problem lah. Dia sebenarnya kan isu dengan AI and so on, tak salah apa-apa teknologi pun. Dia sebenarnya orang tak tahu apa yang dia tak tahu. Orang tak tahu apa yang dia tak tahu. Tapi the problem juga, bila dia tahu, makin banyak dia tak tahu. But that's the beauty lah. Kalau jangan kita bodoh sombong lah. Saya suka share dalam kelas, dalam hidup ni, jangan biar bodoh sesaat, jangan bodoh selamanya. Apa dia bodoh sesaat? The moment you angkat tangan, coach boleh ulang sekali tak? Rasa bodoh tak? Kawan-kawan tak ada tanya pun, kau seorang yang tanya. Tapi bila dapat jawapan, bodoh lagi tak? Tak. Itu je sebenarnya. That's a really good one. Biar bodoh sesaat, jangan bodoh selamanya. Unfortunately ramai anak-anak sekarang ni malas lah, segan lah nak exactly. Saya akan jadi bodoh selamanya. Dah tolak dulu sebelum tolak dulu betul. Ada out of rejection. Coach Carol, dulu
kalau tak salah, one of your speaks or one of your talks dekat kita punya tech tamu pasal an advanced level of the art of prompting. Macam ada satu nama dia pun cantik lah itu. I can't remember the name right now. Okay. Kita ada buat beberapa, ada 3 I think sekarang. Kita ada now everyone can design, and ECD, now everyone can code, and ECC, and now everyone can automate, and ECA. So basically tu the second level lah, the level of cerdik tu. So sekarang ni kita tengah rancakkan yang NECC. Okay, now everyone can code. Kita tengah wujudkan satu community vibe coding. Dan kita nak fokus on Pantai Timur sebab kita tak nak kacau. Di KL dah ramai orang buat. And di KL kita boleh shout out macam Crack Dev and so on. Banyak dah inisiatif di Klang Valley and so on. So kita nak buat di tempat yang tak ada orang buat, which is saya punya dulu, daripada dulu my business evolve East Coast. Get Runner East Coast, Git Venture East Coast. Even zaman MDA pun saya lah regional manager untuk East Coast region. Saya menjaga program e-rezeki tu untuk East Coast at that time. So memang dari dulu orang tanya, kenapa tak pindah KL, kenapa tak pindah Cyberjaya? No, saya rasa sebab saya dibesarkan di situ, dan I think this is opportunity for me to return back, to give back to the community and so on. Sebab dia orang tak rasa apa yang saya rasa dulu. Spend banyak lah, nak kena travel, naik bus and so on lah. So hopefully lah. Option dulu tak banyak. Tak banyak. Sebenarnya saya mencari jawapan dia adalah sebab saya rindu nasi kerabu. Tapi sebenarnya jawapan dia lebih ilmiah lah. Tak, saya kenal Coach Khairul, dia fish and chip hari-hari. Fish and chip hari-hari. No lah, UA5. Amboi. Tapi itu is a great segue untuk penaja kita hari ni. Sebenarnya bukannya fish and chip tapi Easy Events, Mazin. Easy Events. Apa Easy Events sebenarnya kita tak boleh bermula lah. Ya, betul. Kiranya daripada permulaan tech tamu lah, kita dapat support daripada komuniti-komuniti kita. Kalau nasi lemak adalah orang yang support, kalau teh ada orang support. Kalau media is Easy Events sebenarnya. So kalau yang tak tahu Easy Events, diorang lah yang berancang, organize dan buat semua daripada awal, ticketing sampailah ke orang check out daripada event kita. Semua lighting semua ni ada. Ni semua Easy Events sebenarnya. So check it out, Easy Events. So kita sambung sekarang ni. Banyak sebenarnya Tuan Khairul, Coach Khairul kita dah share about Pantai Timur. Dan kami sebenarnya ada tech tamu ada sekali je lah kan peluang untuk expose ataupun mengenali lebih ekosistem di Pantai Timur. Kita orang memang ada plan nak ke Kelantan, ada plan kiranya nak explore lagi student-student di sana kiranya. Tapi sekarang ni Coach Khairul tadi kata dekat Pantai Timur dulu macam ada challenges, ada apa. Kalau sekarang macam mana? Sekarang sebab because of the dunia digital yang semakin berkembang, access pun tak macam dulu. Dulu limited Dulu kalau kelas online tu macam rare betul lah kan. Zaman-zaman Skype dulu kan, mana ada ke orang buat ada tak orang buat kelas online zaman Skype dulu? Tak ada kan? Skype? Ya man. So dulu susahnya sebab apa lah? Sebab tak ada online version kan. But right now because of the macam kita lah, macam kita buat the art of prompting mostly lah kelas online kan. So capaian tu sebenarnya dah semakin meluas lah. Kalau nak sebut kekangan pun I think mindset kot. Mindset yang stay dekat sana masih lagi kurang in term of daya push factor tu, and especially mungkin related to generation sekarang kot. Untuk teknologi ke apa? Untuk teknologi lah. Untuk teknologi. Saya bukan tengok dari segi movement dan soal tu tak nampak sangat, tak visual kan, tak visible kalau sangat. Saya guna contoh macam ni macam daripada Pantai Timur dia banyak macam legacy business, maksudnya macam saya nak buat sambal dan jual sambal, itu je. And then tak ada macam nak buat teknologi ni, nak buat ada juga. Kita ada banyak player yang teknologi di Pantai Timur banyak je. Even kita tengok macam BCL, bayar cash semua tu, itu dari sana Kelantan. Di Kelantan, apa nama, lupa nama dia. Dia ada datang tu kan, mungkin tak tamu dengan Tun M itu. Lupa nama dia apa. Actually I was gonna say I thought maybe benda ni berlaku kerana biasalah sebab kita di rumah sendiri. Exactly. You know lah, bila kita di kampung, comfort betul. Kita comfort. So contohlah, kau tak kerja pun mak masih boleh bagi makan. Betul. Beras bapak boleh beli. I'm just giving examples lah. Betul, benda tu masih berlaku bukan saja di Terengganu atau di Kelantan, tapi di mana-mana boleh berlaku. Mana-mana. So siapa yang masih di bawah
keluarga lah, bila support system keluarga tu dekat, bukan nak katakan semua kena keluar daripada rumah, Betul, tapi ya. benda ni mungkin akan mengekangkan kemajuan. But I think that why is getting better right now. Okay. Cuma macam tadi lah, kita tak ada platform Kita kena ada platform. yang membuatkan nampak divisible. Mungkin sekarang ni dia jadi work on silo lah, ini sini sikit, Betul, ni sikit and so on. That's why masa mula kita buat tetamu di Kuantan tu, memang kita welcome, kata jom kalau you all nak venture into tetamu in East Coast. Sebab macam saya sendiri, saya adalah orang community, saya suka buat community, tapi kalau dah ada community yang bagus macam tetamu, why kita nak buat another community? Betul. And so kita tak nak lah jadi macam kau buat sikit, aku buat sikit dan sebagainya tu. This is not the way lah. Sama-sama. Untuk 2026 ni, no. Kita Betul. apa yang kita boleh collaborate, kita collaborate je. Tak, at the end of the day, pergi event, jumpa orang sama ke? Kau Orang lagi sama, buka booth, speaker sama. speaker sama. And Memang sure sebenarnya I pergi event sebenarnya nak jumpa kawan. Itu pergi event nak jumpa kawan. waktu yang sangat singkat untuk jumpa orang ramai. Sebab kalau kita nak ngopi, nak ngeteh, mungkin 2-3 orang je boleh. Ya, betul. And tapi macam kalau pergi program, contoh macam saya kat sini, saya suka pergi program Aiman lah. Dia punya apa nama program dia? Yang dia buat kat Reka Skip tu. Apa ni, connected. Connected. Business synergy. Business synergy tu. Itu antara program yang saya suka pergi lah. Ya, betul. Sebab dia berkumpul ramai-ramai orang. So kita macam, ini shortcut ni. Boleh, exactly. setelah sekian lama tak jumpa, jom kita jumpa kat situ kan. Sekali silaturahim. Silaturahim. Bagus sebenarnya business synergy contohnya. And then itu yang menarik juga. Kira business synergy, kalau katakan tetamu lah, kita fokus dekat community tech sebenarnya in general, teknologi deep tech, AI, Gen AI, vibe coding and all that. Business synergy dia fokus dekat SME sebanyak businesses yang buka tadika contohnya, Betul, macam mana betul. yang buat buku keagamaan contohnya. So saya percaya contoh macam Coach Khairul ada share tadi, ada bagi training, ada bagi upskilling untuk makcik-makcik, akak-akak apa semua. Kira ada ke macam contohnya sekarang ni semua businesses yang macam tu, contoh jual kopi pun kena adopt dan adapt dengan teknologi, contohnya seperti AI. Wajib ke tak sebenarnya? I think kalau tanya saya, 2026 bukan lagi satu pilihan, tapi dah lebih pada satu keperluan dah. Okay. Dia dah jadi macam how internet, and kita for the past 20 years I think hidup kita banyak berubah because of internet. Betul. AI will do the same thing. Betul. But unfortunately AI ni dia laju. Kan, sebab kita kalau tengok perkembangan internet, mungkin kita tengok perkembangan setahun sekali, apakah update terbaru dalam internet and so on kan. Kita cerita pasal AI seminggu sekali ni. Betul. Kan, OpenAI keluar, lepas tu Anthropic keluar, lepas tu Laju. Google keluar. Betul. Sangat laju. So bila cerita pasal makcik-makcik tadi, akak nak kerja semua tak sempat. Akak ambil satu. Kan, you favor mana, Gemini ke, you favor ChatGPT ke, Anthropic mungkin Malaysia kurang. Ini kita tak boleh nafikan. Claude memang tak. Claude Malaysia kurang. Limited lah. Dia bukan satu benda yang seksi lah. Bila kita Reason sebut, Reason. kan? So even saya sebut Claude ke Claude. Kan, Ke Claudine. Claude. Dia macam concon dia kan. Claude dia. Claude. Kamu dia boleh Kelantan. So macam di Malaysia lebih pada ChatGPT, Gemini and so on. Even kalau swasta pun sekarang ni mostly Copilot, tapi Copilot tu tak best pun kan. So pesan kat makcik, you take any AI yang you comfortable and so on. Okay, gunakan. Jangan sekadar guna as a tanya. Sebab kita dah zaman AI ni yang bukan sekadar AI tu chatbot untuk bertanya. Bila adanya teknologi terbaru, macam kita ada cloud cowork, even ChatGPT pun dah release dia punya ChatGPT work. AI sekarang bukan sahaja bagi pandangan, AI is executing. Very good. AI dah start execute. Mana makcik contohlah nak buat PNL ke apa benda kan, ataupun apa-apa social media automation ke, dah boleh dah. Dah boleh. Cuma we need to start to venture. Tapi satu saya pesan kat makcik, kalau makcik tak sempat nak kerja, makcik cari orang-orang muda yang dapat bantu makcik. Sebab makcik nak kerja benda ni, makcik tak sempat. Betul. Better makcik focus on the production of business on. So that's why bila kita buat the art of prompting, kita buat dua angle tau sebenarnya. Ataupun kita buat yang give venture ni, kita buat dua angle. Kita nak bantu business, in the same time kita nak bantu budak-budak ni cari opportunity. Dan Alhamdulillah setakat ni ada beberapa dah student-student kita yang kita dah share ilmu AI and so on. Sekarang dah buat freelance dengan makcik-makcik ni. Oh wow. Itu sebenarnya yang kita cuba buat dekat East Coast. Itu pun macam business matching tu. Ya, business betul. matching lah, something like that lah. Sebab kita tahu dah makcik ni, katalah 10 orang makcik datang kelas AI, saya rasa yang buatnya 3 je. Yang ada 7 tu, Dik, ini kalau makcik nak suruh boleh buat, tolong buat boleh tak?
So I have macam okay, menarik. Saya nak buat masa sempat, kita busy. Pas. So kita train budak-budak yang Bagus. fresh graduate Really good, Okay, so makcik nak buat apa? Social media. Okay, kita ada budak ni. Kita connect Peluang pekerjaan terus ada. Dan ini sebenarnya berterima kasih kepada MDEC sebab kita dibesarkan dari dunia gig ekonomi. Benda tu dulu kita guna zaman freelancer.com, zaman apa.com, cuma kita Yalah. so hidup ni kadang-kadang is about connected the dots lah. Macam Steve Jobs kata kan. Kadang-kadang kita rasa macam apa make sense-nya aku lalui hidup. Tapi at the end kita connect balik apa yang kita buat dan kita cubalah buat apa yang kita boleh buat untuk bantu meningkatkan lagi kesedaran tentang AI and so on. Betul. Dan alhamdulillah I think 2026 AI ni bukan satu benda jargon yang makcik takut lah. Betul. So kita tengok that's why juga kenapa sekarang ni kita tengah berkolaborasi dengan Ilmu Chat. So kita baru saja sign dengan Ilmu Chat as a partners dan dengan memang YTL. kita fokus YTL AI Labs. So tapi kita cakap dekat YTL kita nak fokus East Coast. Sebab kita nak membayangkan dekat pasar Siti Khadijah makcik tu pegang Ilmu Chat. Wow. Kira macam mana nak buat tekan macam mana nak buat promosi untuk dia punya budu contohnya. Kita nak bayangkan sebab ialah kita cerita pasal platform lain, ChatGPT, Gemini and so on. It's a international platform. Kita tak ada touch, kita tak ada macam Gemini boleh tak tolong adjust sikit buat tambah features ni. Tak boleh. So Ilmu Chat is a local company. So bila kita cerita kalau kita buat nak tambah feature ni boleh tak? Dia sebab dia local so dia boleh lah. And untuk makluman Senang nak mold lah. sedang namun macam next week ni pun kita ada buat event dengan Ilmu Chat dekat Terengganu Kelantan. Selain daripada kita buat half day event nak demonstrate what is the Ilmu Chat, macam mana nak guna so on. After that kita buat sesi interview dengan SME dekat sana. Team Ilmu Chat interview makcik-makcik. Bagus lah. Sebab apa? Nak dapatkan feedback, nak tanya makcik, kalau makcik guna AI, makcik nak buat apa dengan AI tu? What kind of features yang makcik nak? Okay. Oh, makcik nak. Sebab kita dah pernah buat itu kat Kuantan. Kita antara yang kita boleh highlight, kita buat dengan usahawan batik. So team Ilmu Chat datang interview kan, usahawan batik, dia tanya makcik guna macam mana, apa features yang makcik nak, kalau benda ni ada makcik rasa okey ke tidak. Kita dapat from the ground. Sebab memang daripada awal-awal lagi masa mula-mula jumpa Ilmu Chat, kita buy dengan vision dia. Vision dia adalah nak hasilkan satu chatbot ataupun satu AI yang for everyone. Yang sesuai untuk orang. Bukan sebenarnya untuk orang yang IT macam kita saja ke sebenarnya. So that's why bila Ilmu Chat ada dan kita pun macam very excited. So that's why sekarang kita dah buat road tour lah, some sort of road tour. Nice. Sharing to masyarakat. Congratulations. Next tour bila kalau tu? Tak ingat. Di Kelantan 14 dan di Terengganu 14 I think jauh. 14 bulan. Chat terus lah, boleh promote. Ni bila keluar episod ni? Itu satu cerita kau. Tak tahu. Okay. Promote dulu. Di Terengganu pada 22 hari bulan Julai. Okay. Di Terengganu Digital 1303. Di Kelantan pada 23 hari bulan Julai di Kijos Space Kelantan. Okay. So tu the next event kita. Bagus. Sebenarnya memang make sense sebenarnya bekerjasama dengan YTL AI Lab sebab AI local itu AI satu local. benda yang kita nak kan. Sebab kita vision makcik kecek Kelantan. Dia type ataupun dia cakap dengan AI tu dalam bahasa Kelantan. Betul. Bahasa Terengganu kan. That's the vision lah. Oh, that's really good kan kalau dapat macam that vision macam makcik demo pi mana. No, because there was the benda yang menghalang orang untuk mengeksplor. Ya. Dulu alah tak pandai lah bahasa bahasa Inggeris. banyak Macam sekarang saya boleh highlight dalam kelas saya. Okay. Antara platform yang saya highlight sekarang ialah Whisper Flow. Whisper Flow. WSPR Flow FLO. So saya dah guna Whisper Flow ni ada beberapa bulan. Sekarang ni nak prompt guna AI dah tak itu type. Kita cakap. Okay. Whisper Flow ni dia cakap. Dan bila saya exposekan kepada all the makcik, all the usahawan, all the kerjaan dia kata, ya Allah senangnya nak prompt. Cakap je lah. Yelah cakap je lah. And dia boleh capture pun bagus. Yes, sangat bagus. Saya boleh recommend Whisper Flow. Whisper Flow. Okay. Whisper Flow nama dia. Dan sebenarnya saya tengah develop my own version of Whisper Flow. Okay, nice. Boleh cakap ke sini? Nama dia Bisik. Basic. AI. Confirm dah. Sorry, bisik.com. Confirm dah masa kau Belum lagi. Belum release lagi. Tapi kita buat, saya sebenarnya buat untuk diri sendiri. Sebab Whisper Flow tu kena bayar. Subscribe bulan-bulan. Okay. Tak tahan nak subscribe, kita buat kita sendiri. Dan zaman AI ni, saya siapkan Bisik tu dalam masa I think 4 jam. Dude, serius lah. Saya siapkan application tu dan dia run locally on my computer. Okay. Dahsyat. Dan terima kasih kepada Mesodetika sebab you open source kan you punya LLM tu. Saya run on the Mesodetika punya ni. Yes. But nak beritahu juga kan, the beauty of AI ni,
I don't know anything about that. I'm not a developer. Saya bukanlah orang yang tahu pasal alat. Saya mengajar AI, tapi saya punya mengajar, saya disclaimer awal. Saya mengajar AI, I'm more towards generative AI. I'm more towards apply AI, which is using the application. So kalau nak suruh ajar saya buat how to machine learning and so on, I don't know. Tapi what? You learn from doing it. Yes. You know what I mean? You learn from doing it. So I heard this story tau. You know Godfather, movie Godfather. So penulis skrip dia dan juga penulis novel dia adalah Mario Puzo. So Mario Puzo adalah penulis buku. Dan dia dipanggil oleh director Francis Ford Coppola untuk menulis skrip movie The Godfather. Dia tak ada pengalaman. Tapi dia buat. Tak pernah buat. Dia tak pernah buat skrip. Dia just menggunakan apa dia belajar daripada buku dia dan dia just tulis dan dia jadikan cerita. First time buat. Guess what? Tak lama kemudian movie tu memanglah menang award semua tu, kita semua tahu. Tak lama kemudian dia invest nak belajar macam mana tulis skrip. So dia beli satu buku. Dia beli buku how to write award winning movie script ke apa benda. Guess what? Advice pertama, go and watch The Godfather. Dia marketing lah. Tak, tapi benda tu macam dia nak belajar tapi rupanya orang belajar daripada dia. Yes. Yeah. Because he started. You just have to start. Yes. Buat aja. Sama macam CK. Learning by doing. And saya punya mantra senang je. Learning by doing. Dan satu lagi saya suka punya mantra. Kita punya cara ialah you can learn more when you teach more. Oh, very good. Yep. Saya jujur saya kata AI ni, orang tanya coach macam mana coach tahu banyak benda AI kan. I think because of keberkatan saya mengajar orang AI tu. Sebab bila saya ajar orang, saya pun semakin faham. And contoh macam saya ada buat itu, ada kita buat beberapa siri cloud masterclass. Ni jujur lah kata, the first masterclass yang buat, saya tak berapa tahu sangat pun. Tapi I take a challenge sebab I need to teach something. And so saya belajar lah. Tapi bila buat second batch, third batch, saya lebih banyak tahu. So saya pesan, the best way to learn is to teach. The moment you can teach other, and insyaAllah lah kan, keberkatan tu dapat dan juga kita lebih faham. So macam tadi saya develop app Visit tu because of kita mengajar orang how to do, and the same thing kau kena lah buat the talk. Betul. Takkan kau nak sembang je. Sangat betul. Tapi kadang-kadang yelah, kena kata dia ni betul ke kan, buat ke. Tapi sebab kalau tak challenge diri sendiri, sampai ke sudah kita tak buat. Betul. Itu satu benda yang even dalam Tech Tamu community sendiri banyak yang respect dengan Coach Carol sebenarnya. Sebab it's not bukannya upbringing but the journey yang Coach Carol lalu. Kira macam yang dia share tadi, daripada awal diploma tapi adalah sangkut ada bumps and all by the that. way sekarang tengah ambil degree. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab boleh pergi event coach, kita punya rate coach ikut ni qualification. Ada macam tu. Yes, still have in the industry. So kita SPM. Tak apalah kalau tak payahlah. So sekarang ni tengah ambil degree. Hopefully rate tu tinggi sikit lah. Tapi tak ada pun, saya tak ikut rate tu. I have my own rate lah. Lecturer kena dia yang ajar lecturer je ni. No, but after all this, right, all these interesting stories and cerita yang best lah, I nak toleh sikit kepada cerita negatif sikit lah. Okay. AI is in everything we see, we do and all that. Tapi ada penyalahgunakan bahasa AI. Macam contoh katil AI. Padahal katil tu just ada button ini lah, dia panggil AI. Dia panggil penunggang AI tu. Penunggang AI ni betul. Like couple years back, my wife dia kerja dengan satu company. Kita ada chef AI. Kononnya mesin tu akan masak tu secara AI. Not really. You still kena bubuh benda tu dalam satu mangkuk, masuk dalam mesin. Itu oven. Nak kena mesin ke brand produk tu? Tak payah. Tak payah cerita pasal produk. Cerita pasal event kan, sebab kita tak tamu ada event kan. Event. Saya ada banyak pergi program event. Event tu ada mention pasal AI. Sampai ke sudah, part mana yang AI ni dalam event ni? Memang sekarang ni, dulu kita menunggang IR 4.0. Every program ada IR 4.0. Sekarang ni every program ada AI. Tapi AI apa? Ujung-ujung AI dia macam, itu pun mungkin AI lah anak Ibrahim, Perdana Menteri yang lain. Mungkin lah. Tapi itulah, ramai orang menunggang benda ni lah. For me tak ada salah pun. Tapi at the end kita nak biarlah betul-betul pure and berkongsi. Jangan menipu audience lah. Betul. Banyak saya ada yang beli tiket. Saya beli tiket expect ada AI and so on. Tapi tak ada apa pun. Memang banyak event dengan lagi satu training provider. Dulu rasanya before this AI thing coming in, maybe 2022 ke 2021 yang kecoh ni, sebelum ni
company-company tu buat training Microsoft. Microsoft Word, Microsoft Excel. After 2022, learn to ni with AI, learn to ni. And then ramai yang Perkataan question. with AI tu wajib. AI tu wajib. HR with AI. Apa lagi doktor with AI. Betul. And then Semualah. this company semua register under HRD and all that. And then of course bila dah register under HRD, banyaklah company lain yang require their services tau sebenarnya sebab murah. So itu ada datang some sort of gap. Saya ingat lagi discuss dengan training provider, mesti ada benda-benda macam tu juga. You guys akan. Tapi satulah, saya nak pesan lah, bukan nak pesan. Ni based on pengalaman kita dan kepada orang yang mungkin baru nak buat training provider and so on. Dan cerita pasal AI. Satu yang komplain yang saya dapat daripada peserta lah. Okay, coach, saya dah pergi dah kelas AI tu coach. Daripada pagi sampai petang dia cerita pasal history of AI. Daripada Greek ke apa? Dia Tak tahulah apa. Especially bukan nak kata lah bila all the professor, doctor yang mengajar ni, come on lah, kita kena berpijak di bumi nyata. Not everyone need to understand about ML and so on. Betul. And orang nak how to apply. And ujung-ujung tu baru sentuh macam ChatGPT. And even yang kelakar, saya rasa beberapa tahun lepas, 2 tahun lepas kan I think, ada seorang peserta ni dia join program AI, training AI. Dia tanya kat trainer tu, sir, I want to ask, can ChatGPT understand Malay language? Oh, I don't think so. Wow. Macam tu punya statement. Bukan, I think because of dia bukan orang practitioner yang menggunakan aplikasi AI. Dia adalah orang yang mengajar dan dia orang yang memang guna dalam English. Dan modul dia pun mungkin modul lama juga. Modul lama dan dia guna dalam English kan. Mungkin dia bukan Malay lah I think bukan. Dia guna dalam English and dia tak pernah explore. So the problem with AI right now, kita ada 2 angle of AI. Kita ada the core AI and kita ada apply AI. Macam kami Geek Venture, kami tak sentuh core AI sebab core AI ni let the university do. And all the kita ada UTM, the first faculty AI in Malaysia. Kita ada MMU, dah ada faculty AI juga kan. So let them do. Apa kita buat ialah apply AI sebab kita ambil perumpamaan contoh oven. Oven ni ada 2 sektor orang nak belajar. Cara-cara buat oven, cara-cara guna oven. Okay? Tapi kita kena faham dalam masyarakat berapa ramai yang nak tahu cara-cara buat oven. Betul. Tak ada Kita orang kisah nak ke tahu. macam wayar tu, teknologi apa berlaku di belakang sebalik tu. Tak ada siapa nak tahu. Kita nak tahu apa? Cara-cara guna oven. Guna oven untuk buat duit, guna oven untuk buat kuih, guna oven untuk masak sebenarnya. So sama je dengan AI. Bukan nak nafikan yang core AI tu, tapi bila you join into the masyarakat favor kepada yang tadi apply AI, which is cara-cara guna AI. So bila join buat kelas, janganlah one day tu cerita pasal the core AI, the history of AI, the technology behind AI and so on. Macam-macam ni macam ni kat mana macam nak apply benda ni kan. Part mana ni untuk bantu aku buat bodoh ni? Yeah, that's why bila dalam training juga dia mesti orang yang dalam bidang tu. That's why kalau contohnya HR in AI, sebenarnya orang yang bagus buat training tu ialah orang HR. Betul. Dia tak boleh you pandai AI, you nak venture into HR, tak boleh. Macam kami pun apa yang kami buat training, kami bukan pakar dalam bidang tersebut, kami invite orang lain. Kami invite partner dan sebagainya sebab kami tak boleh kata we know everything. No. Sebab I think at the end AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Kan? Power macam mana AI tu pun, kalau you tak ada knowledge dalam bidang yang nak buat HR ke apa, you tak boleh nak prompt. Tak boleh. Ibarat macam seorang bos yang tak ada pengetahuan tentang bidang tersebut, you nak bagi arahan dekat staff, boleh ke? Boleh. Oh, kita ada buku prompt. Adakah bos tu pakai buku bagi arahan? Okey, hari ni kau nak arah apa? Tak boleh. Sebab tu I against the concept of coach, tolong copy prompt boleh tak coach? Tolong share prompt boleh tak coach? Kita masih lagi skeptikal masyarakat bila nak guna AI, dia kena ada prompt. Betul. Bayangkan Ramai je tu kan. saya ulang sekali lagi kita guna AI ni, kita bos, AI majikan. Adakah seorang bos yang bagus bila nak bagi arahan kat staff dia ada buku, dia ada manual? No, you need to understand macam mana nak bagi arahan tu. AI just tu je. Sebab tu saya ramai yang marah saya, coach tak ada kongsi prompt ke? No, jangan kongsi prompt, jangan belajar pada prompt. You belajar how the mechanism behind that. You belajar cara-cara nak memberikan arahan. It's not the prompt. Cara beri arahan. Sebab knowledge tu you ada. You memang dah 20 tahun jadi HR contohnya. You dah 20 tahun dalam bidang sebenarnya. Semua sekarang ni kita kena olah sikit dalam bahasa yang AI faham. Dan sebenarnya AI dah faham bahasa kita. You can cek Kelantan pun AI faham sekarang ni. Serius memang. Dah boleh dah. Gemini, ChatGPT semua. Cuba try the latest ChatGPT live yang baru. Dia ada ChatGPT yang baru yang kita boleh cakap 2 hala tu. Even baca Quran pun dah boleh sekarang. So dia dah boleh kira macam colloquial lah. on the spot translation lah. Dah.
Tak boleh. Right. Saya sekarang ni tengah belajar bahasa Arab dengan ChatGPT lah. Dengan ChatGPT. Dulu pakai Duolingo. Sekarang tak payah asas kat Duolingo lah. Wow. Pakai ChatGPT lah. Serious Wow, so this must affect a lot of the traditional companies lah. So macam contoh, now you mention kan tadi, dulu kita cerita pasal AI tu Adobe Illustrator. So adakah AI yang kita sedang bercakap ni dah mengacau AI yang dulu tu? Okay. And all the others. Benda ni kalau sebut ni Legacy memang bukan bergaduh lah. Dulu masa mula-mula AI datang, I think yang paling affected geng-geng designer lah yang marah. And even ada satu group dalam Facebook tu, group yang memang semua designer kat situ kan, memang terpaling lah, tidak menyukai apa AI buat. But the moment Adobe Photoshop masukkan elemen AI, oh this is yang kita nak. So the problem is right now, bukan you tak nak AI, you takut orang yang pandai AI ni take over your job. Kacau kerja. Sebab okay, not everyone have the ability to understand Photoshop and so on. Tapi bila ada another platform macam Canva contohnya, habis. yang can do selevel, orang Canva ni bukan designer. So sekarang ni kita di zaman vibe coder pula. You bukan programmer, you adalah bukanlah kita nak buat sistem kerajaan yang berharga 2 juta. Kita nak buat sistem dalam company kita je pun. Nanti kalau benda tu boleh serve the purpose boleh guna so on, why not? Keperluan mudah kan. So sekarang ni, dulu cerita yang bergaduh AI designer dengan designer dah habis lah saya. I think dah clear sebab geng designer bukan AI sekarang. Ini tak ada nafikan. No choice. Bukan bagi saya benda tu gini, jangan sekadar faham AI as artificial intelligence. Kita ambil konsep AI is amplify intelligence. Still AI juga. So whatever strength, skills yang you ada, AI datang bukan nak replace you. AI datang nak amplify. Maksudnya kalau sebelum ni, kalau poster you boleh buat 1 poster sehari, dengan adanya AI amplify you boleh buat 5 poster sehari. Why not? Saya sebagai majikan, kalau katalah staff saya pakai AI, I don't care. As a majikan, kita nak output. How you do, what kind of method you do, as long as halal and so on, go for it. That's why masa zaman-zaman dulu saya ada staff yang pakai Photoshop and so on, saya suruh pakai Canva, dia tak nak. Aku kata, Canva bukan design lah, ni tak bagus lah. No, sekarang ni you design a poster dan tunjuk kat Facebook yang mana validity dia 3 hari. Lepas 3 hari orang dah lupa lah posting tu. Tapi you tu fikir pasal dia punya angle, dia punya bayang and so on. Tak payah. Not everything. Melainkan you nak buat billboard, okey lah yang orang tengok 365 hari. Poster social media 3 hari je valid. So Canva tu even sekarang ni pakai AI, pakai ChatGPT dah boleh buat poster nanti. Cukup lah. Tapi ada pula kata AI slop and so on. Memang AI slop tu memang akan ada. Because pengguna dia masih ada pengguna yang tak faham the konsep. So dia just bedal, okay nah, cantik kan? Padahal tangan you know, things like that. Dulu ada Canva slop kan. Nampak typical sangat design Canva. Ada Canva slop. Sempat Typical design Canva. Ini Canva ni. Template Canva ni. Sekarang ni AI slop. But for me, kita raikan je lah kot kan? I mean, itu yang kita orang respect lah dekat Coach Carol. Sebab Coach Carol punya cerita dia tadi, journey is actually adapting. Daripada mula meniaga, and then adapting, learn about rezeki daripada situ, and then learn about gig economy, adapting to AI, adapting to training, daripada awal. Itu ada Coach Carol. Kalau ni lah, sebelum kita end this episode lah kiranya, kalau adalah satu benda yang advice ataupun pendapat lah, apa yang boleh diubah ataupun dibantu untuk ekosistem teknologi kita di Malaysia ni, apa yang kalau Coach Carol katakan? Advice ni especially pada talent-talent yang talent and so on lah. Okay, especially juga kepada yang berada di East Coast region and so on. Saya dari dulu saya gunakan konsep ni dan saya dah prove kat diri saya it works. Don't just be a job seeker, be a job creator. Oh wow. Okay, how? Sebab ada coach, nak kerja pun tak ada kerja, nak buat kerja sendiri. How? Find a problem, propose a solution, and the money will come. InsyaAllah. So apa yang saya buat daripada dulu kan, all the Get Runner, even sekarang ni Gig Venture kan, kita buat training. Find a problem. Problemnya adalah orang tak ada tempat nak belajar AI yang mudah faham. Propose a solution, you come with a solution, and then become ada USP and so on, and insyaAllah the money will come. Betul. So bukanlah nak katakan buat kerja-kerja macam ni. Saya dari dulu guys, saya highlight sebab zaman saya buat Get Runner, ramai yang apply nak jadi runner dengan saya dulu, ada PhD, ada master, ada degree and so on. No, that is not gig economy. That's not gig economy. Itu
gig economy ni you need to become a job creator lah supposedly, macam freelance and so on Exactly. So freelance pun jangan freelance lamanya, at the end you jadi startup and so on. So sama juga dengan AI ni, walaupun saya ni lah yang mengajar menggunakan platform AI, but try to learn, especially yang muda-muda ni lah, yang akak-akak cik tu tak apalah kan, mungkin dah kan, yang muda-muda ni try to learn, macam saya sendiri, try to learn, develop your own platform, your own SaaS. Sebab you dah ada satu teknologi yang sangat wonderful. Saya dah kata tadi, dulu GetRunner saya nak buat apps tu setahun makan 100,000, sekarang saya boleh buat dalam masa 24 jam. So use this opportunity yang ada, develop your own idea and so on. And so the idea is find a problem, propose a solution, and the money will come. Problem banyak. Kalau tak tahu problem apa pun, tengok Shark Tank, tengok Dragon Dance. Tengok dua ni, there's a lot of idea yang dah implement dekat luar negara yang belum masuk Malaysia pun. First mover. And then you dah ada vibe coding sekarang ni yang you boleh buat in the 24 hour. MVP sekarang dah boleh buat. Okay, so find a problem, propose solution, and the money will come. Okay. So sebelum kita pergi ke mana-mana, Coach Khairul, macam mana kita punya audience nak hubungi Coach Khairul ke, nak dapat update untuk kelas-kelas akan datang ke? Okay, saya orang Facebook. And so ramai orang kata thread, Twitter and so on. So I'm a typical Facebook guy. Dan sebenarnya saya berterima kasih, most of my job datang dari Facebook. Alhamdulillah. Orang kata Facebook dah mati. Tak. If you do good, and bagi saya konsep senang. Kita guna konsep beri, terima. So the idea is you need to share first, and let Khairul Amin do. Berapa tahun dia buat video? Khairul juga kan? Khairul juga. Geng Khairul ni macam tu. Geng Khairul ni. Kita orang tengah register ni. Kan, geng Persatuan Khairul. Geng Persatuan Khairul. Geng PK. Khairul. Ya, Khairul. So beri, terima. So apa yang saya buat ialah saya share ke Facebook saya. So nanti kalau siapa yang nak belajar AI so on, saya ada banyak share update. Facebook saya Khairul Ikon, cari lah Khairul Ikon Zulkifli. Khairul Ikon Zulkifli, ada muka saya tu lebih kurang. Dan sekarang ni tengah aktif juga dekat Thread. So boleh cari saya dekat Thread kat nama yang sama. TikTok ada ke? Saya bukan jenis orang buat video. Tak ada. Tak ada yang macam ni, cani-cani sikit, tak ada. Tapi itu lah, terima kasih banyak Coach Khairul. Itu yang kita suka ni sebenarnya, Mazin, dekat tetamu ni. Kita nampak ekosistem ni, teknologi ni bukan sahaja dicipta by an individual, an organisation, tapi daripada community bincang-bincang macam ni. We have a really good sharing session dengan Coach Khairul. Alhamdulillah, terima kasih. Dan I rasa sebelum kita akhirilah session ni, maybe kita kena shout out again dekat penaja kita, Easy Events. Sekali lagi sekali terima kasih kepada Easy Events, really supportive. Thank you so much. Kita mengharapkan dan sangat-sangat berterima kasih sebab tanpa anda kita tidak ada permulaan. Dan masa dah mencemburu kita, sekali lagi terima kasih semua kerana menonton dan mendengar. Jangan lupa subscribe, like dan do everything, share and all that sebenarnya, untuk apa-apa informasi about teknologi, about AI, about current economy, apa-apa perubahan dan pembangunan sekarang di Malaysia. Jumpa anda di episod akan datang. Terima kasih. Bye-bye.